ayah abang daripada Betul. bukan Islam, Yes, Islam masuk Islam. menjadi Andre tu. Ah. So mungkin abang boleh share benda ni, saya first time dengar. Tak berapa tahu sangat kan. Okay, so keluarga saya, mak saya lah Khatijah Tan, dia berkahwin dengan seorang lelaki. Okay. Dahulunya nama dia adalah Philip Andre. Okay. Bercinta, lepas tu masuk Islam. Tukarlah nama kepada Nazrul Andre. Okay. Andre ni dia nama surname keturunan tu. Okay. Maksudnya kalau kata ada anak, sambunglah nama tu. Andre itulah. So dapat abang Pierre adalah P. Andre, dapat adik Mikhail Andre. So kalau dapat anak, macam saya ada anak, sambunglah. Nama anak saya Medina Andre, laki Noah Andre. Macam tu. Sama juga dengan abang Pil. Yes, sambung. Cuma dia kalau sambung dia anak lelaki je yang boleh sambung lah. Kalau perempuan dia putus dekat suami dah tak ada lah hubungan tu. So kalau ada anak lelaki, dia boleh sambung lah nama Andre tu. Dia macam tu lah, surname lah. Orang kata macam kalau main bola kan ada nama belakang kan. Macam tu lah. Macam Kylian Mbappe nama belakang dia. Saya Andre lah. Sambung lah. So kalau abang ada cucu lelaki pun nama dia kena Andre. Sambung. Ini satu benda baru saya baru tahu . Dia keturunan Perancis. Wah. Jadi dia sebenarnya Andre. Lagi Dia pekat sikit. Betul. Dia kena guna orang kata apa, pronunciation yang betul guys. Kena Andre. bunyi France sikit kan. Patutlah kita wonder macam Pierre Andre, Mikhail Andre. Macam mana nama? Kenapa bukan Muhammad Nasrul ke contoh? Rupanya macam tu. Betul. Dia ada campuran Mak Saleh lah. Okey. Ini info baru, saya baru tahu ni. So kita kalau tak jemput abang sekali lagi, mungkin kita tak tahu benda ni kan. Betul.